Owner Modenas Z15 GT. Korang perasan tak motor korang ni bengkok sebenarnya? Tak perasan kan? Tak apa, kita cerita hari ni. Owner Z15 GT dan Vosh FR 150. Motor mana yang lagi power? Mesti dah banyak kan korang bergaduh kat internet kan? So, hari ni kita akan ceritakan cerita yang komplit, lebih komplit untuk membandingkan kedua-dua motor ni. Dan yalah, kita cerita juga something pasal Modenas Z15 GT ni ada yang merestrict potential power dia. So tengok sampai habis, kita bogelkan semuanya. First aku nak cerita pasal perbezaan power antara Modenas Z15 GT dengan Vosh FR 150. So kita tengok kat sini ada graf dyno comparison antara dua-duanya. Yang merah ialah Vosh FR 150, yang biru ialah ZGT. Okey. Kalau kita tengok dari bentuk graf, Vosh FR 150 ialah pilihan saya dari segi power. Walaupun ZGT ni kalau tengok peak power dia lebih sikit je kat atas tu. Sikit je, 1 point je. Okey. So ini standard lawan standard lah. Modenas ni, Modenas ZGT ni ada satu limitation lah. Limitation dia yang saya jumpa ialah dekat throttle body. Kalau siapa-siapa yang dah pernah buka, diorang akan nampak benda ni. Okay, cerita pertama dia ialah kita bengkok tadi. Kalau korang tengok, throttle body position ZGT ni, dari airbox ke throttle body dan ke head, dia bengkok. Dan okey lah, saya bukan designer motor. Saya tak susah nak cakap apa reason yang dia buat kan. Tapi pada saya, dia boleh je luruskan benda tu untuk dapat performance yang better dan juga lebih mudah akses untuk tanggalkan throttle body sensor dengan ICV ni. Okey, so bila kita luruskan flow angin tu, performance dia mesti akan meningkat walaupun sedikit. Okay, perbezaan utama antara ZGT dengan FR150. Okay, kalau korang tengok dari depan, nampak kan ini ZGT, throttle body dia lagi besar. Betul tak? Yang ni lagi kecil. Tapi, kalau korang tengok betul-betul, size plate, throttle plate dia, Vosh ni lagi besar. Dia 32 mm. ZGT ni, dia ada, walaupun luar ni nampak besar gila, dia ada satu step yang besar. So, dia punya throttle plate tu hanya 30 mm. So, saya tak sure kenapalah dia dibuat macam ni. Mungkin ada emission regulation ataupun untuk mudah masuk cupbrake ke apa. Tapi pada saya, ini tak patutnya dibuat lah. Ini satu restriction yang sangat besar dan mengurangkan performance potential Z15 GT ni. Kalau dia tak ada ni, step ni, dan dia throttle body ni straight je, saya rasa ini didesign untuk mungkin 34 mm punya throttle plate ataupun mungkin 35 mm. Kalau kita guna size ni, confirm ZGT ni kapcai yang paling power. Okay, so siapa yang buat aftermarket product, tolong korang buat ni sebiji, kasih straight, kasih cantik kan lagi flow dia. Confirm naik, saya rasa 1, mungkin 2 HP lah boleh naik dari sini saja. Habisnya Y16 pun tak boleh lawan lah dengan motor ni kalau dah dia ada throttle body yang elok. Okay, wala set, jangan marah. Okay, lagi satu. Boleh tengok throttle body ni, dia ada satu, saya rasa design dia tak berapa cantik lah. Dia punya flow untuk idle valve ni, dia ada satu lubang yang sangat besar. Okay, dua-dua side. Dari side depan throttle plate dengan dekat belakang throttle plate. Lubang tu sangat besar. Dan ini lubang besar ni dia mengganggu flow angin untuk normal case yang bukan idle case. Right? So kalau kita compare dengan throttle body Vosh ni, lubang untuk idle valve tu, lubang bypass tu sangat kecil. Kecil je. Okay, so dia kurang mengganggu flow angin tu. So ini benda yang boleh improve. Hopefully Modenas akan improve lah untuk the next iteration ke. Okay, last kali yang aku perasan, dia punya throttle plate ni sangat tebal. Sangat-sangat tebal. Dengan
skru dia tu pun macam terkeluar. So benda ni boleh dioptimize lah. Kalau kita adjust sikit benda ni, dengan besarkan throttle plate ni, confirm lah 2 HP saya rasa dalam tangan lah. Okay. So model NAS punya fan, wala NAS, jangan risau. Aku rasa banyak power lagi dalam motor ni yang belum kita extract lagi. So InsyaAllah bila dah ada orang lain dah buat aftermarket throttle body yang elok, mesti power akan naik. Dan korang akan jadi raja kapcai yang sebenar.